Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Miss Hanif here. Bersanggut di kedatangan Miha. Jumpa mai. Okey. Esok saya akan buat untuk syllabus iaitu koordinat, nisbah dan gandaran. Lalu orang yang sudah selesai buat, alhamdulillah. Dan lepas nisbah, gandaran dan koordinat, saya akan buat tendang, iaitu tendang pasal nombor, tolak nombor dan celakinkan, dan pilihan yang untuk nombor besar dan nombor kecil, susunan menaik, operasi dan penyata pembenggan. Maksudnya jerit kewangan itu berdasarkan untuk daripada sini kita boleh tengok kepada boleh dikeluarkan daripada akaun pada bila masa apa akaun sebenarnya. Macam tu contoh. Okey. Ini subjek Astagfirullahaladzim. Ini subjek bahasa Melayu iaitu latihan ulang gaji. Dia ini set A. Set A. Dan ini pula set B. Saya buat dua set supaya mereka tidak boleh meniru antara satu sama lain. So, how to contain ini sangat simple. Is the for our class for Domolo. Kalau korang nak konten apa seterusnya, boleh komen di bawah. Dan tolong bagi